Weh, mu tengok ni weh. Ramai mana dah mati tak ada temu puasa ni. Hei, Ha. kadang-kadang ni aku pergi sana ni. Ha. Boleh puasa pukul 10 je buka dah. Boleh beli nasi lauk dah. Pukul 10 pagi boleh beli puasa. Boleh, kadang-kadang buka dah lagu ni. Suka weh dah. Boleh makan nasi boleh puasa weh dah. Pagi-pagi buta gini. Weh, tahu dah apa panggil mu sini? Tak tahu ni buat apa. Lihat cuma tengok ni. Ramai mana dah mati tak ada temu puasa. Lama ni. Ramai weh dah. Lama. Pak kita ni pun tak tahu dah kita temu puasa ke tak. Ya lah juga orang kata gitu. Weh, kalau kita boleh jumpa puasa polok dah, tiap tak tahu dah. Ale memang amat-amat beruntung weh. Pasal boleh puasa ni dah, tu he tutup weh pintu-pintu neraka. Tu he buka weh pintu-pintu syurga. Pintu-pintu pengampun ni. Kalau kita mau ngapung, kita buat molek gapo semua tu he apung weh rasa kita boleh puasa ni. Pahala pun berlipat kali ganda weh. Ya lah. Ha. Besok gapo kita ngapi nak pergi kamu. Puasa ngadak. Puasa ngadak ah. Bah. Jadi ngapi kok, tak si puasa. Dak aku saja kami. Saja orang kamu. Saja lele suka-suka. Tolak gitu weh. Kita puasa ni kita kena jaga betul-betul puasa kita. Kalau lepas tu lepas biarlah. Oh, beki. Dak, mana boleh beki. Pakai nak tu aku apa tahun lepas ha. Pos kala ni aku tu macam pondok lalu. Kita pergi duduk pondok mana weh? Sedap. Pos kala pondok lu buat apa? Pondok duduk tak apa kita pergi sama dah Oh, kita pergi duduk cari angin luar, kita pergi cari pesantren kalau di Indonesia. Kita pergi duduk sebulan dan ni aja kita ngelik. Aku tak segelik. Kalau dia nak. Ayo pulak dah. Apa kita pergi cari pondok-pondok sini ya. Sebulan kita duduk pondok. Molek ni. Dak. Ha. Oh, kalau kita duduk luar ni aku pusing juga takutnya Tak pagi-pagi. dia okey. Dak, pagi-pagi kita tak ada. Pemoyak tu. Ha. Nombor emailnya tu guna naik dak. Ha. Kita pergi duduk pondok dak. Kita puasa ni deh. Boleh ni. Tengok tu.